Bila sebut nama Siti Nurhaliza, memang tak pernah lari daripada perhatian. Apa saja yang dilakukan, pasti ada mata yang memerhati. Tapi kali ini, yang jadi bualan bukan soal pentas atau lagu. Sebaliknya, tentang momen peribadi ketika beliau sedang menunaikan solat. Tular satu gambar memperlihatkan biduanita negara itu bersolat tanpa mengenakan telekung seperti kebiasaan ramai wanita di Malaysia. Dari situ, bermulalah perdebatan di media sosial. Ada yang mempersoalkan sah atau tidak ibadah tersebut. Ada yang mempertikaikan penampilannya. Dan seperti biasa, ruang komen pun jadi medan hujah masing-masing. Dalam kekecohan itu, seorang usahawan dan pempengaruh media sosial, Khairul Hakimin, tampil bersuara. Katanya, yang lebih patut dipersoalkan bukan soal pakaian, tetapi tindakan individu yang tergamak merakam gambar seseorang ketika sedang beribadah, kemudian menyebarkannya hingga mencetuskan perbalahan. Dia luahkan rasa kesal. Katanya, susah menjadi seorang Siti Nurhaliza. Dah elok fokus solat pun masih ada yang ambil peluang merakam dan menyebarkan. Dari satu gambar, boleh jadi punca orang bergaduh di sana-sini. Menariknya, Siti sendiri membalas dengan nada yang sangat tenang. Ringkas saja katanya, kalau kita redha, agak-agak dapat pahala tak? Jawapan yang lembut tapi cukup mendalam untuk buat orang berfikir. Isu itu kemudian diperjelaskan oleh Dekan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia iaitu Profesor Datuk Dr. Muhammad Izhar Aris Muhammad Kashim. Beliau menjelaskan bahawa solat tetap sah selagi aurat ditutup dengan sempurna dan rukun solat dipenuhi. Telekung bukan syarat wajib. Ia cuma pakaian yang memudahkan wanita menutup aurat ketika bersolat. Kadang-kadang, dalam kegairahan menilai orang lain, kita terlupa untuk menilai diri sendiri. Momen ibadah yang sepatutnya menjadi ruang peribadi bertukar menjadi bahan perdebatan umum. Pada pendapat anda, yang lebih besar isunya, soal pakaian ketika solat atau adab merakam dan menyebarkan gambar orang tanpa izin? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.